Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melaka ke tepi rimba, singgah sebentar di kota lama. Mohon izin mula bicara. Perkenalkan diri seadanya nama. Nama diberi Wan Muhammad Ahmad Fahmi bin Wan Muhammad Syulazmi. Saya merupakan anak didik SMK Iskandar Shah yang terletak di Jasin, Melaka. Kod sekolah saya ialah MEA 1060. Keberadaan saya di sini adalah untuk berkongsi sebuah rahsia yang tersimpan kemas di dalam sebuah naskah yang sangat luar biasa. Novel ini bertajuk Bayang Sofia, karya agung penulis Time Abdul Wah. Baru sahaja diterbitkan Ogos lalu dan kini menjadi bualan ramai. Sebelum saya masuk lebih dalam, mari kita kenali siapa penulisnya. Time Abdul Wah bukan nama asing lagi. Beliau merupakan seorang arkitek berjaya. Karyanya sering membawa mesej mendalam tentang kehidupan dan juga integriti. Namun kali ini beliau tampil berbeza. Beliau membawa kita ke dunia thriller, dunia yang penuh dengan debaran. Rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Bayang Sofia menceritakan kisah tentang Sofia yang merupakan seorang wanita hebat. Beliau bekerja di syarikat RICE Mall dan merupakan management trainee. Beliau digambarkan sebagai wanita yang sangat berdisiplin dan bijak serta berwawasan. Beliau percaya kejayaan adalah hasil usaha. Namun, dunia Sofia mula bergoncang apabila beliau bertemu dengan Denny merupakan seorang atlet tinju terkenal. Kehadiran Denny membawa memori gelap tentang masa lalu yang gelap. Masa lalu yang Sofia sangka pun telah hilang. Rupa-rupanya bayang itu sentiasa ada, sentiasa mengikori setiap langkah Sofia. Dalam novel ini, kita diperkenalkan dengan persekitaran kerja yang sangat mencabar. Watak Jess, ketua kepada Sofia, merupakan simbol kepada toxic corporate. Jess sentiasa menekan dan memanipulasi Sofia. Ini membuatkan kita sebagai pembaca rasa betapa sesaknya jiwa seorang pekerja bawahannya. Time sangat bijak menggambarkan tekanan ini, namun kejutan sebenar bermula di sini. Sofia sebenarnya mempunyai seorang pelindung, sebuah organisasi misteri yang sangat berkuasa. Mereka telah membantu Sofia sejak lama. Tetapi rakan-rakan, ingatlah satu perkara. Di dunia ini, tiada yang percuma. Setiap bantuan pasti ada harganya sendiri. Dan harga itu mula dituntut sekarang. Organisasi ini menggunakan satu ayat keramat, iaitu kami lebih dekat daripada bayang anda, yang bermaksud Sofia sentiasa diperhatikan. Tiada rahsia yang boleh sembunyikan lagi. Sofia kini terperangkap dalam sangkar emas. Beliau terpaksa memilih antara dua jalan: menjadi hamba kepada organisasi misteri itu atau melawan dengan risiko kehilangan nyawa. Isi penting yang saya ingin kongsi ialah tentang falsafah bayang itu sendiri. Bayang hanya muncul bila ada cahaya, sama seperti kejayaan yang Sofia miliki. Di sebalik cahaya kejayaan yang terang, pasti ada bayang gelap di belakang. Time Abdul Wah mengajak kita semua berfikir, adakah kita benar-benar mengawal hidup kita? Buku setebal ini mempunyai plot twist yang sangat kemas. Setiap bab disusun dengan sangat teliti. Tiada satu pun bab yang membazir. Setiap watak mempunyai peranan yang penting, sama ada mereka kawan ataupun lawan. Inilah kehebatan gaya penulisan Time Abdul Wah. Novel ini juga menyentuh tentang integriti. Sofia mahu berjaya atas usaha sendiri. Tetapi apabila bantuan datang tanpa diminta, adakah itu dikira sebagai satu penipuan? Ini adalah konflik moral yang besar. Sangat sesuai untuk kita sebagai pelajar. Jangan sesekali kita mencari jalan pintas, kerana jalan pintas sering membawa pada. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kini Sofia sedang menanggung rasa sesal kerana pernah menerima bantuan organisasi tersebut.
Beliau dikejar oleh bayang-bayang sendiri. Kini tidak lagi merasa aman tenang. Saya sangat menyarankan rakan-rakan semua untuk mendapatkan buku ini segera di mana-mana cawangan kedai buku popular terdekat. Buku ini bukan sekadar cerita thriller. Ia adalah sebuah pengajaran tentang kehidupan, tentang bagaimana kita harus berani buat keputusan yang betul walaupun yang sangat pahit dan juga penuh dengan risiko. Adakah Sofia berjaya memotong bayang gelap? Adakah Danny benar-benar mahu membantu Sofia? Segala jawapan misteri ini terjawab apabila anda membaca hingga helaian terakhir. Jangan biarkan diri anda terus tertanya. Bacalah dan rasai sendiri debaran itu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.